Ada 10 manfaat untuk kalau anda dengar selain daripada moringa yang selalu you dengar dalam bentuk kapsul. Hari ni you akan dengar moringa ni diperbuat dalam bentuk teh pula. Berarti bila dicampur dengan masala punya herba masala, you kena tahu dia original. Mesti ada apa orang panggil ni orang panggil apa, bunga cengkeh. Boleh nampak ni bunga cengkeh. Lepas tu mesti ada buah pelaga. Dahsyat tak? Cardamom. Lepas tu mesti ada cinnamon pula. Maksudnya cinnamon ni kayu manis. Lepas tu kalau siapa lupa kepada halia ni tak komplit. Dan of course kena ada black tea lah. Dan bila dia keluar nanti dia jadi macam ni. Okey, keuntungannya ialah bila you ambil ni bagus untuk kesihatan otak kita supaya tak cepat nyanyuk. Lepas tu mata kita tak cepat rabun semua tu kan. Masalah otot kita, masalah penuaan dia lambat sikit, kita minum relax santai. Masalah digestion ya, perut kita kalau pun nak jaga kuruskan badan ya, jaga weight management lah, bagus sangat. Lepas tu diabetes, orang diabetes boleh minum ni, bagus untuk penjagaan gula. Lepas tu masalah blood pressure, anemia. Dan last kali kalau selalu letih-letih ni, cuba bangunkan balik badan you. Faham tak? Wake up the body. Dan of course dia meningkatkan immunity.